Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Letis Homya Xuan, wartawan TVP SS SCGC Cicek. Hari ini kami berada di SCGC Cicek bagi mengikuti program jelajah Bandar Bersih Johor Anjuran SW Corp, iaitu inisiatif bertujuan untuk memupuk kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Haslina binti Zaini, wartawan TVP SS SDKC Cicek. Ya. Bolehkah saya ingin menemu tuan? Boleh. Apa Saya ingin bertanya, adakah program ini membantu meningkatkan kesedaran orang ramai tentang penjagaan alam sekitar? Alhamdulillah, dengan adanya program hari ini kita dapat pelibatan berbagai pihak dan lapisan. So banyaklah info kita dapat sampaikanlah pada hari ini. So diharap apa info-info yang kita sampaikan tadi tu dapat dikongsikan dan yang diguna pakai untuk semua orang yang hadir pada hari ini lah, dan disebarluaskan. Nak tanya bagaimana tu? Bagaimana tu? Okey, tadi kita dah ada juga, dan kita adakan juga pameran pada hari ini. Kita terangkan apa yang di alam sekitar. Kita terangkan berkaitan dengan e-waste. So kita bawakan juga selain info-info berkaitan dengan e-waste, dan juga kita model-model contoh-contoh e-waste apa yang dikategorikan sebagai e-waste. So dengan itu kita beri kesedaran lah dan pemahaman kepada orang awam dan semua yang hadir pada hari ini untuk faham. Saya beri tugas pada apa fungsi alam sekitar dan juga apa itu e-waste. Terima kasih. Okey, terima kasih. Nama saya ialah TVP SS SDKC Cicek. Bolehkah saya ingin bertanya soalan kepada boleh? Apakah pelaksanaan program belajar dalam memastikan bandar bersih? Sebagai pelajar, saya memastikan diri saya membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Nur Ainur Adlina, wartawan TVP SS SCGC Cicek. Di sini saya bersama Puan Hafida. Bolehkah saya bertanya satu soalan? Boleh. Okey. Soalannya, bagaimanakah cara untuk mendidik masyarakat supaya tidak membuang sampah merata-rata? Baik. Untuk mendidik masyarakat untuk tak membuang sampah merata-rata bukanlah satu yang mudah. Tapi kita ada pendekatan iaitu melalui communication
education dan juga public awareness. Sebab tu macam di peringkat SWCOP kami melaksanakan engagement bersama dengan pelajar-pelajar sekolah, dengan komuniti. Sebab salah satunya adalah berkaitan dengan pindaan undang-undang yang baru saja dilaksanakan bermula 1 Januari 2026, iaitu dilarang membuang sampah merata-rata, iaitu sampah kecil yang mungkin boleh saya tunjukkan dekat sini. Sekiranya kita dapati pembuangan sampah kecil itu berlaku, pihak SWCOP boleh membuat tangkapan lah, dan kita memberikan notis pemberitahuan kesalahan kepada pesalah dan boleh dihadapkan ke mahkamah, dikenakan denda sehingga RM2,000 dan juga perintah khidmat masyarakat selama 12 jam dengan maksimum 12 jam. Jadi saya nak menasihati orang awam, adik-adik sekolah tentunya untuk buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Jangan buang sampah merata-rata kerana penguatkuasaan boleh dikenakan kepada siapa-siapa sahaja yang membuang sampah kecil di tempat awam ataupun di jalan awam. Terima kasih masa yang Program seperti ini diharapkan dapat memberi kesedaraan kepada semua pihak agar sentiasa menjaga kebersihan persekitaran. Saya Teh Jing Xuan, wartawan TV PSS SCGC Cice, ingin mengundurkan diri bersih hari ini, lestari esok. Sekian, terima kasih.